Okey, dulu saya memang menghalang suami saya ni beli benda ni. Tapi setelah saya mendapatkan hasil yang okey, yang sangat baik, insya-Allah para isteri, so sokonglah suami beli Power Grow. Memang bagus. Singgah bermalam romo pak ude. Masak nasi sayur keladi. Singgah bermalam romo pak ude. Assalamualaikum, saya Puan Siti. Yang ini suami saya Arbani. Kami daripada Lekir, Batu 10, Perak. Keluasan kebun ni 1 ekar saja. Memang tak besar, memang 1 ekar saja. Hasil yang pernah saya dapat yang paling tinggi adalah 3 tan lebih. Penggunaan Power Grow ni pun memang tak sampai setahun. Lepas tu tak lama tu akak rasa makin lama hasil je memberangsangkan. Jadi lepas tu tengok yang dapat 3 tan lebih, saya tengok rasanya okey kot produk ni kan. Jadi akak pun beri semangat kat abang, tak apalah bang, okeylah kita teruskan je lah menggunakan produk yang ada ni. Okey, masa dapat kebun ni dia punya daun tu agak macam kekuningan bang kekuningan, kuncup, betul? Tapi selepas penggunaan ni ramai yang cakap kebun akak ni cantik. Dia cantik tu kenapa? Dia punya pohon dia hijau. Lepas tu kembang cantik, buah pun berkilat besar. Yang tukang potong pun cakap lepas jadi lembut. Jadi lembut, jadi memudahkan kerja dia orang kan. Sebenarnya ramai yang tanya kenapa kebun nampak bersih. Sebenarnya bersih ni bukan akak rasa nak buat pertandingan ataupun hendak melawan mana-mana kebun, tak. Tapi hanya untuk kepuasan mata kita memandang keindahan. Jadi pun akak pun ada satu cita-cita lah dengan abang untuk buat tempat memanah ya. Untuk memanah sebab diorang tengah mencari kawasan yang bersih, yang cantik, sejuk mata memandang, kuasanya pun redup. Ya, abang guna Power Grow ni tak macam dulu sebelum Power Grow abang dapat 300 kilo, 400 kilo. Sekali dia guna ni 1 tan lebih. Masa melawas, alhamdulillah lah pendapatan abang untuk dia lebih-lebih buat nambah kan. Sebelum ni biji tak besar macam ni. Tengok sejak guna Power Grow jadi besar macam ni. Perap pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambo bawa you. Ombut mio belalang kidik